Kalau arwah ada 3 anak perempuan, waris ada lagi 6 orang, kena bagi ke? Kena bagi. Pertama, kita kena kenal pasti dulu, hutang dah selesai ke belum? Pertama kena selesaikan hutang. Ada tak wasiat? Maksudnya wasiat kepada bukan ahli waris. Kalau ada, kena selesaikan dulu. Lepas tu ada tak hibah? Ataupun ada tak atas pencarian? Nak kena semak semua ni dulu. Akhir sekali barulah faraid. Okey? Bila nak faraid tu, baki harta ni, baki bersih harta ni, kena bincang lah dengan waris lelaki dan perempuan. Saya anggap dekat sini 3 lelaki dan 3 perempuan. Kalau ikut faraid, lelaki faraid perempuan 1/9, lelaki 2/9. Jadi kalau nak sama rata, kena tanya waris lelaki, setuju ataupun tak. Kalau dia orang setuju nak bagi sama rata, boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Kita tak perlu nak complicatedkan keadaan ni. Sebab benda, kalau boleh bincang, itu lagi baik. Kalau kata ada waris yang dia nak faraid, ada waris yang setuju nak sama rata, mana yang nak faraid, kekalkan. Kita tak perlu nak pening-pening pasal ini, bergaduh sebab dia nak faraid, yang lain nak sama rata, tak perlu. Kalau dia nak faraid, kekalkan dia punya faraid. Tak payah kita nak gaduh pasal tu, okey? Teruskan je. Asalkan benda tu dipermudahkan dan selesai, proceed je. Apa-apa boleh tanya saya.